Rara yang berani bertanya. Ini Rara. Rara ialah murid tahun 2 yang sangat comel. Dia suka belajar, tetapi ada satu perkara yang Rara tidak suka, bercakap di hadapan orang ramai. Terutama di dalam kelas. Rara selalu duduk di meja paling belakang. Hari ini, Cikgu Jasmine sedang mengajar tentang awan. Ada awan seperti gula kapas dan ada awan yang tebal seperti span, terang Cikgu Jasmine sambil menunjukkan poster besar. Rara tiba-tiba terfikir, kalau awan itu jatuh, adakah ia akan menjadi air gula? Soalan itu melompat-lompat di dalam kepalanya, tetapi Rara menelan soalan itu kembali. Dia risau jika soalan itu kedengaran bodoh. Tiba-tiba Ziyad, rakan Rara di hadapan, mengangkat tangan. "Cikgu, kenapa awan bergerak?" Ziyad bertanya dengan suara yang kuat dan jelas. Cikgu Jasmine tersenyum lebar. "Soalan yang sangat bagus, Ziyad. Itu menunjukkan kamu berfikir secara mendalam," puji Cikgu Jasmine. Dia mula menerangkan tentang angin. Rara melihat bagaimana Cikgu Jasmine tidak pernah mentertawakan Ziyad. Malah, Cikgu Jasmine nampak gembira kerana Ziyad bertanya. Tetapi, Rara masih tidak berani. Perutnya terasa seperti dipenuhi rama-rama yang terbang laju. Ketika waktu rehat, Rara mengemas buku-bukunya perlahan-lahan. Cikgu Jasmine datang mendekati. "Rara, cikgu perasan ada sesuatu yang mengganggu fikiran kamu. Adakah kamu mempunyai soalan tentang awan tadi?" Rara mengangguk perlahan. "Cikgu, saya takut soalan saya pelik." Cikgu Jasmine memegang bahu Rara dengan lembut. "Anakku, bertanya bukan tanda bodoh. Bertanya adalah tanda kamu ingin tahu. Itulah cara kita menjadi lebih bijak." Keesokan harinya, Cikgu Jasmine mengajar tentang kitaran air. Rara mendapati topik itu sukar, tetapi dia teringat kata-kata Cikgu Jasmine. Dia menarik nafas dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang, tetapi tangannya perlahan-lahan naik. "Ya, Rara?" tanya Cikgu Jasmine dengan senyuman. Rara bertanya tentang wap air. Cikgu Jasmine menjawabnya dengan terperinci dan kemudian berkata, "Terima kasih Rara, itu soalan yang hebat." Rara tersenyum, bertanya sungguh melegakan, dan yang paling penting, soalan Rara membawa pengetahuan baru kepada semua orang.